وكان كعب بن عجرة رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فرأيته متغير اللون، قلت بأبي أنت ما لي أراك متغيرا؟ قال ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ 3. Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu bercerita, suatu hari saya terjumpa Nabi SAW dan saya melihat wajah Nabi pucat. Maka saya berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapakah wajah Tuan pucat? Maka kata Nabi SAW, wahai Ka'ab, tidak ada sebarang makanan yang masuk ke dalam perut saya sejak 3 hari. Tidak ada makanan yang boleh dimakan yang pernah masuk perut saya semenjak 3 hari, kata Nabi. فذهبت إذا يهودي يسقي بالله فسقيت له على كل دلو بتمرة. جمع تمر قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أين لك يا كعب؟ فأخبرته قال تحبني يا كعب؟ قلت بأبي أنت نعم. قال إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. Kata Sayyidina Ka'ab, setelah aku mendengar jawapan itu, aku pergi kepada orang Yahudi. Maka aku mengambil upah kerja siram pokok di kebun orang Yahudi ini. Setiap satu baldi aku siram, maka aku mendapat upah sebiji kurma. Maka aku siram sehingga aku dapat kumpulkan beberapa kurma, dan setelah itu aku datang kepada Nabi SAW dan aku berikan kurma itu kepada Nabi SAW. Baginda bertanya, wahai Ka'ab, daripada mana kamu dapat kurma ini? Ka'ab bercerita, saya ya Rasulullah mengambil upah di kebun orang Yahudi, saya buat sekian. Maka Nabi SAW bertanya kepada Sayyidina Ka'ab, wahai Ka'ab, adakah engkau cinta kepada aku, wahai Ka'ab? Maka jawab Sayyidina Ka'ab, benar ya Rasulullah, saya cinta kepada Tuan. Maka Rasulullah SAW menjawab, wahai Ka'ab, sesungguhnya kefakiran itu akan segera datang kepada orang yang cinta kepada aku lebih laju daripada air banjir yang sampai kepada penghujungnya. ذلك ما يكون من الافتقار إلى الله أولا، ثم أن يصرف عنه ما يشغله عن الله تعالى من أي شيء كان إذا كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Para ulama mengatakan kefakiran yang dimaksudkan di sini adalah fakir berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mencintai Nabi maka akan diberikan kefakiran, iaitu dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan putuskan dia daripada segala urusan dunia yang menyibukkan dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan berlaku kepada orang sesiapa sahaja yang mencintai Nabi SAW. جاء في الروايات أن عموم الصحابة والمهاجرين يقولون ما شبعنا من التمر حتى افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. Diriwayatkan daripada kebanyakan para sahabat, mereka bercerita, kami sebelum ini tidak pernah rasa cukup untuk makan buah kurma sekalipun, sehinggalah Rasulullah SAW berjaya menawan kota Khaybar. Sejak itu barulah kami dapat makan sedikit kurma. والمراد شبع دون شبع، يعني أنهم وجدوا حاجتهم من التمر فقد كانوا يحتاجون إلى التمر ولا يجدونه، وبعد فتح خيبر كان التمر يتوفر لهم عليهم رضوان الله تعالى. Maksud kenyang di situ bukanlah maksudnya mereka hidup mewah setelah kota Khaybar berjaya ditawan oleh Rasulullah SAW dan tentera muslimin. Sebaliknya, mereka cuma mendapat bekalan yang mencukupi. Sebelum kota Khaybar itu dapat ditawan oleh orang Islam, maka para sahabat tidak dapat memenuhi hajat keperluan mereka, walau untuk makan kurma sekalipun tak cukup untuk keperluan hidup mereka. Tetapi setelah kota Khaybar itu ditawan oleh orang Islam, maka barulah bekalan kurma itu agak sedikit banyak, maka dapatlah para sahabat ini makan untuk memenuhi hajat keperluan mereka. هؤلاء الأساس الذين أسس عليهم قيام الخلافة عن الله في أرضه وظهور هذه الملة ودين الحق وبقى نور إلى يوم الدين على أيدي هؤلاء رضي الله تعالى عنهم. Semoga Allah Subhanahu wa taala meredai kesemua para sahabat. Mereka inilah para sahabat Nabi SAW yang dulunya berjuang mereka menjadi batu asas kepada agama ini, menjadi batu asas kepada penyebaran agama ini, sehingga hari ini mereka lah
yang telah menegakkan khilafah hukum Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini. Begitu banyak jasa para sahabat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meredai kesemua para sahabat radhiyallahu anhum.